Okey, sahabat-sahabat, seterusnya saya nak update saya punya tanaman yang di dalam kita punya greenhouse ni. Kita nak tengok apa yang kita nak betulkan tadi tu, yang dah tumbang kita punya pancang tu kan. So kita nak betulkan balik lah. Tapi sebelum tu saya nak update lah saya punya pokok apa ni, pokok daun sum ni. Alhamdulillah lah sahabat-sahabat, makin gemuk-gemuk. Beginilah kejadiannya. Alhamdulillah, kita punya pokok kacang pun ada yang dah tumbuh ni. Alhamdulillah. Di sana tu pun tengok dia dah keluarkan bunga, dah keluarkan juga pokok kacangnya. Ni pun dah tumbuh. Alhamdulillah. Ni saya punya pokok daun bawang ni pun dah tumbuh. Alhamdulillah, syukur nikmat. Ni pokok cili pun alhamdulillah. Ada juga ala-ala cenonek je kejadiannya. Ni pokok daun sum ni pun alhamdulillah tumbuh juga. Yang ini pokok terung dah tumbuh besar dah. Yang ini ni tak tahulah apa sahabat-sahabat. Semua vitamin aku dah bagi, tapi macam ginilah juga kejadiannya. Bunga pun sudah, tingginya pun dah tinggi leher saya dah, tapi tak nak berbuah lah pula. La Allah, sabar je lah ya. Nak aku bagi apa lah agaknya kau ya, supaya dia cepat berbuah. Dekat sini saya punya pokok cili alhamdulillah. Pada sahabat-sahabat yang tengok saya punya video hari tu yang saya tanam saya punya pokok cili dekat sini ni, mesti perasan kan pokok saya punya pokok cili ni banyak berlubang-lubang kan. Tapi sekarang tengok dah semakin membesar. Dia punya ni pun dah kurang sikit lah yang berlubang-lubang yang dimakan serangga macam gini ni. Alhamdulillah makin gemuk saya punya pokok cili. Ini kalau nak tahu, ini pokok cili sentil. Tak silap saya lah, sebab itu setelah saya semai pokok cili sentil namanya. Dah besar macam gini. Alhamdulillah, nampaknya dah berbunga di situ. Hidup subur lah hendaknya ya. Moga-moga kita dapat lagi makan pokok cili. Okey, yang sebelah sini ni tak tahulah kenapa kejadiannya. Ini mesti kerja si Cik Siti ni. Hari tu saya dah cucuk elok-elok ni sahabat-sahabat. Tiba-tiba dia berselerak macam ni. Ni lain tak bukan si siapa ni punya kerja. Sabar je lah. Ini pokok apa ni, lupalah pula aku. Dah besar macam ni. Ni pokok sawi pun, pokok daun sop ni pun alhamdulillah dah tumbuh juga. Ada ni, ni saya punya pokok daun apa namanya, apalah lupanya, hari tu dah potong dah. Ni dia hidup balik alhamdulillah. Yang ini pokok daun bayam dah besar macam gini, tapi dia tak membesar sangat lah sahabat-sahabat. Saya rasa mungkin sebab dia kurang pencahayaan, dia macam membantut sikit. Tak apalah, kita tunggu je lah dia membesar. Yang ini bayam merah juga, alhamdulillah dah tumbuh banyak ni, harap-harap membesar lah insyaAllah. Yang ini saya dah lupa dah kita semai apa hari tu. Assalamualaikum kejadiannya. Tak ada apa benda. Yang ini silapnya, ini pokok cili burung tak silapnya. Dia tumbuh-tumbuh je suka dekat situ. Tak apalah, hidup je lah ya, janji berbuah. Yang ni pokok kangkung. Pokok kangkung ni pun rupa macam ni, macam rupa aku juga rupanya. Sabar je lah, kurang pencahayaan barangkali. Dia tak ni sangat lah, merajuk agaknya, tak dapat cahaya. Dia macam gitu je lah kebesarannya. Yang ini pun sama juga, tak tahu semai apa kemarin, dah lupa. Macam ni lah juga kejadiannya, merajuk. Yang ini hari tu pokok bende, jiran saya datang, dia potong, dia kata jangan buang, nanti dia tumbuh balik. InsyaAllah. Tengok ni, dia dah menunjukkan dia punya tunas-tunas baru. InsyaAllah berbuahlah hendaknya ya, bertumbuhlah kembali. Ni pun pokok bayam juga ni, nak buang sayang, biar je di situ.
Yang sini pun kejadiannya macam biasa-biasa je lah sahabat-sahabat. Hari tu ada semai pokok daun sup kat situ tu. Saya beli, malas nak buang sayang, saya tanam balik tu ada kat situ. Lepas tu banyak pula benih-benih pokok apa, pokok betik. Tiba-tiba pula dia tumbuh kat situ. Tumbuhlah je lah, tak apa. Tak ada tempat lagi nak ni. Ni lupa dah. Ini saya semai apa hari tu kemarin. Tak tahu pokok apa, macam pokok bayam. Pokok apa? Bende je. Yang lain semua Assalamualaikum, tak hidup. Tak apalah, sabar je lah. Yang ni pokok cili setan saya ni, alhamdulillah berbuah juga. Dah merah, kejap lagi kita boleh petik. Beginilah sahabat-sahabat update saya punya pokok yang saya semai kemarin. Macam ni je lah kejadiannya. Pokok betik ni makin lama makin besar. Biarlah tumbuh je lah dekat situ. Nak meninggi banyak mana pun tak tahulah. Kalau boleh meninggi, tinggi je lah, berbuah lah. Saya nak merasa tak. Betik ni langsung tak dapat nak rasa. Yang ini kemarin tak tahulah aku semai apa. Rasanya kat sini saya semai pokok bunga matahari. Assalamualaikum, tak hidup juga. Yang ini pun lupa semai apa entah. Assalamualaikum juga kejadiannya. Yang ini saya rasa saya semai petola kot, tak silapnya. Tapi ada juga ni hidup juga. Nanti kita try nak alih tempat dia. Tapi yang saya membanggakan sangat ni lah pokok cili saya ni. Alhamdulillah besar bagai Johan dah dia. Moga-moga hidup subur, berbuah lebat ya. Okey sahabat-sahabat, seterusnya saya nak betulkan saya punya pancang ni lah. Tengok kat atas tu dah melendut dah. Jom kita sambung balik kegiatan kita. Lanjut. Alhamdulillah sahabat-sahabat dah siap dah. Sekejap je nak masangnya. Yang tadi ni pun dah siap pasang. Okey sahabat-sahabat, jomlah kita panen cili pula. Sayang nanti busuk je. So kita petiklah dia. Kita bolehlah buat lauk nanti. Pemasak cili setan ni. Dekat sini pun ada pokok keladi sahabat-sahabat. Besar ya amat ni ah. Agaknya baja yang saya bagi tu dia lagi pun besar pulaknya. Alhamdulillah, nampaknya dia lebih tinggi daripada pokok apa tegung saya ni ah. Tengok kejadian. Alhamdulillah. Tengok tu. Okey, saya nak tunjukkan sahabat-sahabat saya punya pokok apa ni? Pokok terung saya ni berapa ketinggiannya. Sekejap ya.
Sahabat-sahabat tengok ketinggiannya sampai sini. Saya punya burung ini dah. Tapi buahnya pun tak mau. Ya Allah, pokok-pokok terunggu berbuahlah saya. Tolonglah berbuah, nak berhasillah. Kau punya buah ni terung lah hai. Buah ni terung. Inilah sahabat-sahabat. Okeylah sahabat-sahabat. Terima kasih yang dah menonton video saya daripada mula hingga akhir. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.